Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rantau Official. Oke guys, hari ini kita review kereta yang dah turun harga. Ada juga yang baru masuk guys. Tapi video kali ini agak lain sikit ya. Oke. Jadi yang belum tahu kedai kami ada dekat Seremban, Negeri Sembilan je. Tepat dia bahagian Rahang sini, ngam-ngam depan Maybank Rahang. Okey. Guys, kalau yang sebiji ni minta maaf lah ya. Kita tak jadi jual ya. Kita tak jadi jual pasal anak bos nak gunakan kereta ni. Jadi kita tak jadi jual, minta maaf lah. Okey. Next, apa saja kereta. Sebelum kita review, kita tunjuk sebiji ni guys. Ni. Ini Honda City VTEC tahun 2006 ya. Kereta ni sikit-sikit barang juga yang nak kena buat. Yang saya tahu, bumbung tu pudar, bonet depan pun pudar. Lepas tu sebelah kanan sini ada bekas langgar guys. Tu ada bekas langgar sikit ya. Okey. Kalau untuk enjin, gearbox, kereta ni tak ada masalah langsung. Aircon pun sejuk. Nah, ni bahagian depan guys. Bahagian depan tu nampak lawa pasal lampu tu betul-betul terang. Cuma bonet ni lah yang buat tak cantik lah, kan. Yang penting enjin, gearbox cantik, aircon pun sejuk ya. Bahagian dalam ni guys, dia seat dia sarung tu koyak Sarung ni koyak, cuma seat bahagian dalam tu kain dia tak ada koyak, original lagi. Cuma pasal sarung ni nampak buruk sikit lah. Kalau untuk bahagian dalam itu boleh cabut ya, boleh buka. Okey. Kereta harga kereta ni guys tak mahal, 8,300 saja, tahun 2006 ya, cc 1.5. Saya tak faham sekarang bos banyak betul bawa masuk kereta Honda guys tu. Honda City IDXi ni mungkin tahun 2008. Mungkin lah, pasal dia baru masuk, kita tak perlu review. Okey. Ni Honda Insight biji ni guys, harga pun dah berkurang juga sekarang. Harga sekarang tu 10,500 guys. Murah kan? Tahun 2011 ya. Kereta pun siap pakai saja, cuma bahagian cermin, saya tunjuklah sekali lagi ya. Bahagian cermin sini memang ada crack. Tu. Ada crack. Lain daripada tu semua okey lagi. Mileage kereta ni 255,000 guys. Ni bahagian dalam tu. Memang cantik lagi lah. Kalau untuk bahagian dalam, saya boleh cakap 99% cantik. Cuma dia kotor pakai sajalah. Okey. Aduh, grimis pula ni. Tak apa, saya review yang lain. Ni sebiji lagi guys, Nissan Selfie ya. Nissan Selfie 2.0 cc ya. Kereta ni pun harga dah berkurang juga. Sekarang tu 5,500 ya. Harga dia 5,500, tahun 2008. Kereta ni kalau untuk enjin, gearbox okey, aircon pun sejuk juga. Cuma cat memang tak cantik, kena buat tu full body. Okey. Harga dah murah dah tu, 5,500 saja. Okey. Seat ni yang buat harga jatuh ni, pasal dia koyak kan. Tu. Harga pun tak mahal guys, 5,500 saja. Siapa cepat dia dapat lah kereta ni. Okey. Tahun 2008 je, cuma cat saja. Dengan seat sebelah kanan tadi tu dia koyak sikit kan. Itu saja. Lain daripada tu okey lagi guys. Enjin, gearbox, aircon tak perlu risau. Okey, kita next. Okey, ni sebiji guys. Ni Iris tahun 2015 ya. Iris tahun 2015, cc 1.3, harga pun dah berkurang juga. Sekarang harga dia 8,300 ya. 8,300. Kereta siap pakai saja, cuma bonet depan sini dia memang ada crack macam tu kan. Ada crack
Ni ada crack. Jadi dia orang bagi cat tu kurang cantik lah. Okey. Harga pun tak mahal ni guys. 8,300 tahun 2015. Kita next. Grand Livina ni pun harga dah berkurang juga. Tahun 2008 ni guys. Sekarang harga dia 9,600, 1.8 cc. Enjin gearbox cantik, cat pun kira cantik lagi guys. Nak kena polis saja. Aircon pun sejuk okey. Kita next. Kita tak perlulah review bahagian dalam guys. Itu hari pun kita dah review kan. Jadi tak perlu tengok lah. Nanti buang masa saja. Ni pun baru masuk ni guys. Honda Insect tahun 2013 baru masuk sini ya. Harga belum ada. Okey, kita next. Mana tahu korang nak cari-cari lori guys. Ada sebiji ni. Lori Hijet. Okey, harga pun tak mahal ni guys. Tahun 1985. 95 ke tahun 85, lupa pula dah tadi. 3,800 saja harga. Aduh ya. Macam-macam lah bos masuk apa kendaraan dekat sini. Lori lah. Ni harga pun murah guys, 3,800. Tapi saya recommend sikit dekat korang pasal ni. Kalau korang nak cari lori 1 tan ni guys. Lori 1 tan ni guys. Ini memang cantik lah. Harga pun tak mahal. 13,000 harga dia. Tahun 2014. Lori Inokom ya. Ini memang siap cari duit. Enjin ke gearbox ke tak ada masalah langsung. Aircon pun sejuk guys. Saya tunjuk bahagian dalam sekejap ya. Tak apa, saya itu bahagian luar dulu. Ini memang okey ni guys, betul. Kalau korang cari lori, saya recommend yang ni. Betul saya cakap tu. Harga pun tak mahal ni. 13,000 saja. Tu. Memang siap cari duit saja guys. Okey. Saya tunjuk bahagian dalam ya. Ni bahagian dalam tu. Ni bahagian dalam guys. Boleh tahan lah bahagian dalam ni kan. Aircon lori ni guys sejuk ya. Tak ada masalah langsung kalau untuk aircon. Cuma dia kotor lah, kotor pakai sajalah, biasalah lori kan. Okey. Harga 13,000 tahun 2014 ya. Lori 1 tan. Okey. Kita next. Kalau van ni kita dah jual ya. Van kita dah jual. Untuk abang saya yang itu hari tanya pasal Altis, saya minta maaf lah. Pasal Altis tu bos tak jadi jual. Dia nak pakai sendiri untuk anak dia cakap. Jadi kita tak jadilah letak iklan. Pasal sendiri nak pakai dia cakap. Okey ya. Tolong maafkan sajalah. Okey bang. Itu sajalah guys. Untuk hari ini ya, itu saja. Yang lain-lain tu memang ada berkurang, tapi tak perlulah kita satu persatu. Saya review yang cantik-cantik saja guys. Yang okey-okey saja yang tadi yang saya review. Okey. Memang okey lah kalau untuk kereta yang saya review tadi. Lori yang terakhir ni tadi pun itu memang cantik tu. Mana tahu korang nak cari lori 1 tan, kita ada dekat sini ya. Okey, itu sajalah video hari ini. Andai kata korang belum tahu kedai kami ada dekat Rampang, Seremban je, Negeri Sembilan. Tempat dia ngam-ngam depan My Bank Raham ni. Okey guys, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.